ubat yang paling kuat sekali untuk kecelaruan akhir zaman, untuk menapis kecelaruan akhir zaman daripada menghinggap di akal dan jiwa. Nama ubat tu surah Al-Kahfi. Bukan Wadi Anwar yang beritahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 ayat yang pertama yang kita baca tadi, 10 ayat yang kedua, dua-dua tu kena gabung. 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang kedua, maksud gabung saya tu kena baca pagi dan petang. Allah bagi kekuatan untuk kamu bezakan di antara benar dan salah. Allah akan bagi kekuatan untuk kamu bezakan di antara palsu dan tulen.